Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjukkan spek mata yang aku guna semasa aku nak pergi keluar ke, terutamanya pergi memancing lah. Okey. Tapi sebelum kita mulakan, untuk yang mana baru singgah ke YouTube channel kita ataupun terutamanya yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, aku nak minta bantuan kau untuk like, komen dan share dekat situ, dan jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Okey. Dan kalau yang mana nak grab ataupun yang mana nak dapatkan spek mata ni, korang boleh pergi dekat bag kita tu, ataupun dekat bahagian description. Aku akan letak dekat situ lah. Korang tinggal pilih lah korang berminat dengan barang yang mana satu. Korang just klik dan korang boleh dapatkan dekat situ lah. Okey. Alright, untuk video kali ni aku nak tunjukkan beberapa jenama spek yang harga murah. Bagi aku harga murah, harga mampu milik lah. Yang aku sendiri pakai, yang orang kata design dia pun boleh tahan kemas-kemas juga. Tapi design-design yang aku ambil ni sebenarnya lebih kurang sebab aku minat jenis macam ni. Tapi dia ada juga buat design-design yang jenis lain-lain. Cuma yang ni design yang aku ambil lah. Untuk warna pun sama juga tau. Warna pun ada macam-macam jenis juga korang boleh pilih. Yang ni antara warna ataupun design ataupun jenama yang aku pakai lah semasa aku nak pergi keluar ke kan. Nak pergi apa ni, jalan-jalan, ataupun kalau aku nak pergi memancing lah. Terutamanya kalau aku pergi memancing. Sebab mancing ni kita memang kena ada spek mata polarized lah. Supaya apa? Supaya kita tak silau. Sebab spek mata polarized ni dia anti silau punya lah. Dia anti silau. Jadi kalau korang nak pakai spek mata ni waktu nak jalan-jalan masa tengah hari pun memang sangat sesuai lah. Supaya mata kita tu dia tak apa orang kata, tak adalah macam ni, tak adalah pedih orang kata kan. Okey, sama juga macam mancing. Mancing ni bila matahari dah naik, dia mata kita akan jadi kecil je kalau kita tak pakai spek mata. Kita nak tengok pun susah. Terutamanya mancing atas boat tu. Okey, tapi bila korang ada spek mata polarized ni, dia memudahkan kita lah. Okey. Alright, aku mulakan dengan yang tengah ni dululah. Okey, yang tengah ni kita ada spek mata daripada ACVCN. ACVCN ni antara jenama yang popular jugalah. Dia ada keluarkan spek mata untuk berbasikal, ada macam-macam style pun ada bawa keluar juga. Okey, untuk yang ini sebenarnya ada juga ACVCN yang lain punya aku punya, tapi aku ambil satu je lah kan, kita nak tunjuk dalam video. Okey, yang ni aku ambil ni yang warna putih tau. Kalau kau nak warna-warna yang lain pun boleh juga. Dan kalau kau tengok dia punya polarized dia tu, yang ni yang jenis warna gold pink. Dia punya apa ni, kilat dia tu, dia punya warna kilat tu warna gold pink. Lepas tu untuk dia punya tepi ni, design tepi dia ni ada tulis jenama dia lah, ACVCN. Okey, ni design tepi dia, dan ini design daripada sebelah dalam dia lah. Okey. Okey, ni side tepi dia sebelah sana sama saja. Ni bahagian depan dia. Okey, untuk polarize dia aku akan belanja juga. Ini rupa polarize dia. Bila korang pakai dia anti silau jugalah. Jadi tak silau bila korang pakai. Okey, yang ni untuk spek mata ni kalau korang nak jadikan sebagai stylist boleh. Kalau korang nak pakai bawa pergi jalan-jalan boleh. Tapi kalau macam aku, dia lebih kepada untuk bawa pergi memancing lah. Okey, yang ni kalau untuk spek mata ACVCN dia punya style dia warna putih. Kalau korang nak warna-warna yang lain pun dia ada juga. Okey, nombor 2 pula untuk nombor 2, saya kejap kita letak dulu yang ni. Tak apalah, kita kepak je lah. Macam nak jatuh pula kita nak letak macam tu. Okey, untuk nombor 2 kita ada spek mata daripada Karos. Ni spek mata daripada Karos pula. Okey, yang ni yang aku ambil ni, yang ni yang berwarna hijau tau. Kalau korang tengok ni yang berwarna hijau lah yang aku ambil ni. Okey, kalau korang nak warna-warna yang lain pun dia ada juga, tak ada masalah. Yang ni dia warna biru purple. Warna biru purple cantik juga tu. Design dia. Dia punya yang kilat tu warna biru purple. Okey, ni design hadapan dia, dan bahagian tepi dia ada tulis jenama dia lah, Karos. Lepas tu ni dia punya ni lah, apa ni, bingkai-bingkai dia punya ni. Okey, ni bahagian dalam dia. Okey, yang ni pun aku akan belanja juga, dia punya polarize dia. Okey, ini polarize dia bila korang pakai sama juga. Yang ni pun dia anti silau juga. Okey, dia anti silau juga.
Okey, yang ni memang selalu juga aku bawa pergi mancing. Kalau kau tengok video-video mancing aku pernah juga pakai spek mata ni. Okey, tapi kadang tak ada dalam video sebab kamera aku kebanyakannya dekat badan kan. Okey. Okey, ni untuk jenama Karos. Alright, yang ni kalau korang nak jadikan spek untuk stylist pun boleh, tak ada masalah juga. Dan untuk design pun ada macam-macam, untuk warna pun dia ada macam-macam lah. Ni aku tunjuk bila dah pakai dia macam ni lah keadaan dia. Okey. Aku lupa juga nak tunjuk yang ni tadi kan. Untuk keadaan bila dah pakai tu orang kata kan. Ini kalau SCVCM ni bila kita pakai keadaan dia macam ni. Okey, ni bahagian depan, ni bahagian side tepi. Okey. Bahagian depan, bahagian side tepi. Ni untuk SCVCM. Okey, yang terakhir kita ada spek mata. Yang ini jenama memancing Shimano. Okey. Jenama Shimano. Dia datang dengan beg macam ni lah. Okey. Kita tengok dululah apa yang ada dekat dalam beg ni Okey. Yang ni Shimano tapi yang ni yang bukan yang original punya tau. Korang jangan salah faham. Kalau original punya harga tak dapat lah harga-harga murah ni. Yang ni yang jenis kopi lah orang kata. Tapi boleh tahan juga kualiti dia. Okey, yang ni dia datang dengan beg apa ni? Beg untuk spek mata ni, beg case. Yang ni beg case itu dia. Yang ni bag case. Okey, kat dalam dia ni dia ada bagi untuk pouch bag dia. Ini pouch bag untuk spek mata dia. Lepas tu dia ada bagi juga lanyard. Lanyard pun dia ada bagi. Dan dia bagi kain untuk lap lah. Yang ni kain untuk lap cermin mata dia bagi. Ada tag Shimano juga. Okey. Alright, inilah dekat dalam dia kalau korang grab untuk jenama ni lah. Tapi ada juga kalau yang jenis yang murah punya dia tak ada dapat yang satu set macam ni. Okey, kalau yang jenis apa yang RM5 ke RM10 macam tu tak dapat. Kalau yang jenis ni dia macam dalam RM20 macam tu lah, RM20 ke RM30 macam tu kata aku. Tapi kalau ada voucher apa semua tu boleh dapat lagi murah lah. Okey. Okey, yang ni untuk spek mata dia ni kalau aku ambil yang ni, sekejap tutup pula nak orang jatuh pula. Okey, untuk spek mata yang ni aku ambil yang warna hijau juga. Cuma kalau cermin depan ni kalau korang tengok dia macam ada 3 color lah. Kalau korang nampak situ dia macam ada 3 color, satu warna purple, warna biru dan juga warna hijau yang ni kemas dia punya cermin dia. Tapi kalau korang nak yang lain-lain pun dia ada juga tau untuk apa orang kata reflektor ni yang kilat ni. Okey, aku cuba tunjuk lah kalau korang boleh nampak dia macam ada 3 warna, purple, biru, hijau macam tu. Macam warna pelangi juga lah orang kata kan. Okey, ni dia punya kilat-kilat dia. Okey, ni side tepi dia. Yang ni aku ambil ni yang warna hijau punya tag. Lepas tu ada tulis Shimano dekat situ. Okey. Dan ini side dalam dia. Ini side dalam dia. Ni side tepi dia. Okey. Dan yang ini side depan dia. Okey. Macam biasa yang ni pun aku akan belanja juga dia punya polarize dia jugalah. Okey. Okey, yang ni pun bila korang pakai dia akan jadi anti silau jugalah. Dia akan jadi anti silau juga bila korang pakai. Inilah keadaan dia. Okey. Alright. Dan bila kita pakai dia akan jadi macam ni lah. Okey, korang nak jadikan stylist pun boleh juga spek mata ni. Walaupun dia jenama memancing. Tapi macam aku memang lebih kepada memancing lah. Sama ada naik boat ke, casting tepi pantai ke, mancing bottom tepi pantai ke. Jangan je asalkan dia macam kena matahari tu, memang aku akan pakai lah benda ni. Orang kata kan kalau belah siang, belah malam tak pakai lah. Okey, ni keadaan bila aku pakai. Kalau korang tengok ini side depan dan yang ini side tepi dia. Okey, side depan dan yang ini side tepi dia. Okey, nak jadi stylist boleh, nak bawa pergi memancing pun boleh, tak ada masalah. Yang ini antara spek mata anti silau lah yang aku ada. Okey, jadi aku ada 3 lah. Satu kita ada SCVCM, satu kita ada Karos, dan yang terakhir kita ada Shimano. Shimano kopi lah. Tu orang kata ini Shimano kopi. Okey. Alright. Jadi sampai sini sajalah video kita untuk kali ni. Ini antara spek mata polarized anti silau yang aku sendiri pakai. Sama ada aku nak bawa pergi berjalan, nak pergi camping ke, ataupun kalau aku nak pergi memancing lah, terutamanya pergi memancing lah, aku akan bawa lah spek mata polarized anti silau ni supaya mata aku tak silau lah. Okay. Alright, jadi kalau korang nak grab untuk spek mata ni, korang boleh pergi dekat kita punya bag tu ataupun dekat bahagian description kita. Aku akan letak dekat situ lah untuk
spek mata ni. Korang tinggal pilih je korang nak yang mana. Nanti bila korang dah klik, korang dah masuk, korang pilih lah korang nak warna yang mana kan. Macam tu lah. Okey. Korang boleh gerak dekat situ. Okey, sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Alright. Apa-apa, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.